Ikan berenang di air tenang, hilir kemarau mencari makan. Sahabat sejati tetap dikenang, walau diuji dalam dugaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bagi memperoleh ilmu yang bermanfaat, kita seharusnya membaca tanpa mengira sepadan penamat, kerana bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Saya, Nur-Anika Noira binti Syamuddin, merupakan seorang murid tingkatan 2 dari Mahat Tafiz Darul Ulum Al-Basriyah. Kod sekolah saya ialah CFT 4002. Saya menyandang jawatan sebagai penolong ketua kelas, ketua disiplin asrama serta setiausaha kelab ICT dan multimedia. Bagi pencapaian kurikulum pula, saya telah menyertai pertandingan bola baling serta catur peringkat daerah dan berjaya meraih kedudukan 10 terbaik. Saya juga aktif menyertai pertandingan yang lain seperti nasyid, pidato, khat dan syair. Bahan bacaan yang melekat di hati saya ialah sebuah novel yang berjudul Yang Paling Patah Antara Kita. Ia merupakan sebuah novel yang penuh dengan pengajaran dan nilai murni. Novel ini merupakan hasil karya Ainul Farihah, diterbitkan pada tahun 2022 oleh Zeti Publishing House Sendirian Berhad. Novel ini juga mempunyai 377 halaman bercetak dan mempunyai 28 bab. Ia boleh diperolehi dengan harga RM32 di Semenanjung Malaysia, manakala RM35 di Sabah dan Sarawak. Tema utama yang terdapat dalam novel yang menarik perhatian saya ini ialah nilai sebuah persahabatan dan keberanian dalam menghadap realiti. Jalan cerita novel ini bermula dengan jalinan persahabatan 4 sekawan yang penuh dengan cabaran dan pengorbanan. Asfar merupakan seorang pengarah teater yang sangat berbakat. Namun, di sebalik topeng keceriaannya, dia menyembunyikan kekosongan jiwa yang teramat dalam. Firman pula dihantui trauma silam kerana ibunya menghadapi masalah mental kronik dan ditinggalkan oleh bapanya tanpa jejak. Zakwan ialah seorang atlet yang dikenali ramai, manakala Jimmy bertindak sebagai pemerhati yang sentiasa mencuba untuk mengekalkan keharmonian persahabatan mereka. Namun, tembok kebahagiaan mereka runtuh apabila Asfar ditemui mati dalam biliknya sendiri akibat diracun. Kematian Asfar bukan sahaja kehilangan, malah permulaan untuk titik konflik yang lebih gelap, tragis dan menyakitkan buat mereka yang ditinggalkan. Asfar hanya mempercayai seorang sahaja untuk meluahkan segala rahsia dan masalahnya, iaitu Firman. Namun, rahsia tentang masalah mentalnya itu dah terbongkar dan diketahui oleh ibu Asfar sendiri. Asfar yang sudah sedia terluka itu menjadi sangat marah dan menyalahkan Firman sepenuhnya. Dia menyangka bahawa kawan baik yang paling dipercayainya itu telah mengkhianatinya. Hakikatnya, bukan Firman yang membocorkan, tetapi Zakwan yang secara tidak sengaja telah memudahkan perkara tersebut kerana dia terbaca jurnal Asfar tanpa pengetahuan rakannya sendiri. Akibat daripada peristiwa itu, hubungan antara Asfar dan Firman hancur dengan rasa benci dan salah faham. Ia bermula apabila Asfar berada di titik terendah dalam hidupnya. Ada satu malam yang sangat memilukan di mana ibu Asfar sendiri tidak mahu mengakui yang anaknya itu sedang menghadapi masalah mental, namun hanya menanggung beban emosi. Yang amat menyakitkan, ibunya lebih mementingkan maruah dan nama baik keluarga berbanding dirinya sendiri. Asfar menjadi semakin murung dan tertekan. Kemuncak kepada penderitaan ini adalah apabila Asfar membuat keputusan drastik untuk menamatkan nyawanya dengan memasukkan racun ke dalam minumannya sendiri. Kematian Asfar menjadi mimpi ngeri buat Firman. Firman pula dituduh sebagai punca kematian Asfar
kerana dia merupakan orang yang terakhir berada bersama Asfar sebelum kejadian itu berlaku. Disebabkan latar belakangnya, orang sekeliling mula manas seram padanya. Malah, rakan-rakannya sendiri meraguinya. Kepercayaan yang dibina selama ini hilang sekelip mata. Firman terpaksa bergelut sendirian. Bukan sahaja kehilangan kawan baiknya iaitu Asfar, dan juga hilang sokongan daripada rakan-rakannya sendiri akibat tuduhan tidak berasas itu. Di sepanjang perkembangan plot, kita dapat melihat bahawa Mikail, peguam kepada Firman, cuba membuktikan kebenaran. Namun begitu, Mikail telah dibayar oleh ibu Asfar sendiri kerana reputasinya yang agak merosot supaya Firman disabitkan kesalahan. Konflik antara mereka menjadi sangat tegang. Ada rasa benci, rasa bersalah dan dendam yang bercampur aduk. Namun akhirnya kebenaran berjaya terungkap. Firman dibebaskan daripada pertuduhan kerana terbukti kematian Asfar adalah atas pilihannya sendiri akibat depresi yang melampau. Walaupun dibebaskan secara undang-undang, namun parut luka tidak dipercayai oleh rakannya sendiri itu tetap berbekas. Di sinilah letaknya maksud tajuk buku ini tentang siapa sebenarnya yang paling patah selepas segala rahsia terungkap. Justru, saya ada terbaca satu gerakan akhbar yang berkaitan bahaya abaikan tanda depresi. Ia boleh dikaitkan dengan novel yang saya baca ini, iaitu kisah Asfar yang tidak dapat mengawal emosi dan sanggup membunuh dirinya sendiri. Dalam dunia masa kini, isu kesihatan mental semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Namun begitu, masih ramai lagi individu yang memandang remeh tentang tanda-tanda kesihatan mental ini. Depresi bukan sahaja perasaan sedih atau tanda sedih atau perubahan emosi yang bersifat sementara, tetapi adalah gangguan kesihatan mental yang serius dan boleh memberi kesan mendalam kepada kehidupan seseorang. Oleh itu, mengabaikan tanda-tanda depresi boleh membawa pelbagai bahaya, bukan sahaja menjejaskan individu, malah keluarga, masyarakat secara keseluruhan. Oleh itu, buku ini mengajar kita bahawa dalam sebuah persahabatan, kepercayaan adalah suatu yang sangat berharga. Jika anda mahu merasai sebuah perjalanan yang penuh dengan syok sangka, air mata dan erti kemaafan, bacalah Yang Paling Patah Antara Kita. Ia dapat menjadi cerminan kepada diri kita supaya lebih peka dengan keadaan orang sekeliling sebelum nyawa menjadi taruhan dan memberi kesedaran tentang bahayanya membuat spekulasi terhadap individu yang menghadapi masalah mental. Jangan sampai kita menjadi punca seseorang itu patah untuk kali kedua. Jangan menghukum tanpa usul periksa kerana yang tersirat tidak selalu berdusta. Fitnah itu racun yang membunuh jiwa dan kebenaran tetap akan menjelma pada akhirnya. Maka, jadikanlah kisah ini sebagai pedoman agar hati tidak dibutakan oleh prasangka dan dendam. Kerana dalam setiap ujian kehidupan, terkandung hikmah dan pengajaran buat insan. Burung helang terbang melayang, singgah sebentar di pohon ara. Walaupun kebenaran lewat datang, akhirnya jelas siapa berdusta. Dengan ini, berakhirlah resensi buku saya. Sekian, terima kasih.